Ada seorang peniaga nasi lemak, beliau berjaya buat simpanan 100 gram emas hanya dalam masa 12 bulan. Caranya, pada hari beliau berniaga, beliau akan pastikan alihkan minimum RM600 ke dalam akaun gam. Selama setahun berniaga, beliau tak sangka boleh kumpul sekitar 100 gram emas yang hari ini nilainya sekitar RM60,000. Peniaga ni nampak macam duit masuk hari-hari. Tapi sebenarnya paling cepat rasa kering kalau mereka tak jaga simpanan. Sales ada, customer ada, tapi hujung bulan tertanya-tanya juga mana pergi duit tu. Sebab dalam bisnes ni tuan-puan, untung tu kadang-kadang nipis je. Sebab itu, peniaga perlu ada sekurang-kurangnya 100 gram emas sebagai modal simpanan bisnes. Bagi peniaga yang ada 100 gram, mereka boleh jadikan 100 gram ini sebagai backup modal bila sales drop. Juga cover cash flow bila pusingan duit sangkut dekat mana-mana. Yang paling penting, peniaga tak perlu panik untuk pinjam sana-sini. Sebahagian bisnes, dia punya margin nipis saja, untung sikit. Tapi kalau tak simpan, dia akan habis macam tu je. Emas pula membantu peniaga bekukan keuntungan itu supaya tak cair dibawa emosi. Bila ada simpanan emas, peniaga jadi lebih tenang. Kalau mereka kena buat decision pun, mereka tak kelang kabut sebab ada backup plan. Peniaga ni adalah orang yang pandai buat duit. Cuma bab menyimpan, bab menabung kena mulakan sedikit dahulu. Jadi bagi tuan-tuan peniaga yang nak mulakan menabung dalam bentuk emas supaya tak bercampur antara modal dan juga keuntungan bisnes, boleh rujuk info saya cara mendaftar akaun dan saya akan bimbing langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-tuan.